Tapi melata saya ni membahayakan diri saya dan orang lain. Ya. Sebab saya pernah tahan bas, Dit. Saya tahan bas hincang kota depan muka, Dit. La ilaha illallah. Tengah-tengah jalan raya Dia tu. ingat aku superwoman. Ya, tengah syuting, Dit. Syuting kat tepi jalan. Ya, Ha. depan Enot. Tanya Enot. Ha. Sampai cameraman buang kamera lah. Nak tarik aku. Aku tahan bas, Dit. Dekat depan Lot 10. Dia bagi terkejut tu, dia cakap apa? Bukan. Orang, sebab tu cakap, bila keluar cerita saya melata, orang dapat tengok. Orang nampak saya, orang tekan horn tepi jalan. Oh, tu penyakit juga. Yang tekan horn tu bukan bas lah, orang lain. Bukan, orang lain. Saya cross macam tu je, Dit. Tengah jalan. Apa? Aku cross je. Agaknya kalau ada motor-motor je, aku langgar. Dia horn, aku cross, aku tahan bas. Apa? The power of hand. Macam ni. Oh. Depan muka dia. Kau tidak aku bawa bas, Dit. Ya. Terkejut berada bas tu. Ni, saya hentak paku. Dekat balai. Sebab kes saya baling orang pisau. Latah juga. Latah. Macam mana boleh pegang pisau tu? Shooting juga? Tengah syuting. Orang tak perasan panggil saya kuat. Kena sini. Kena orang tu? Kena. Pergi jahit. Kenapa? Pisau. Senjata kan? Report. Lepas tu dah dekat balai? Sampai kat balai. Orang mesti nak tahu saya betul. Tak, mungkin dia orang pun tak sangka. Hentak kayu tu ada paku. Hentak, saya pun hentak. Dia hentak. Dia macam betul nak tengok. Nak tengok. Saya pun hentak. La ilaha illallah. Ikut juga inspektor tu. Nak tengok. Yelah. Sama ada kan. Kalau tidak, benda tu siapa-siapa boleh buat latar ni. Lama. Dia jahit, aku pun jahit. Aduh. Jadi tu saya cakap, benda ni bukan, orang anggap benda ni macam main-main. Bukan main-main, hiburan. Hiburan. Kita faham, kadang orang suka kan, tapi benda tu memenatkan, membahayakan kita. Penat lah Tahir. Penat. Aku setiap kali melata, Dit, kalau ada program melata macam kau tengok apa, lepas tu mesti masuk hospital, Dit. Masuk air terus? Mesti masuk hospital, kena tahan darah tinggi naik 240. Saya pernah stroke. Ya? Pernah. Allah. Itulah punca kenapa aku potong perut. Itu sekejap kita cerita sikit lagi. Tak, tapi okay, melatah satu tadi tak teruk pun mula-mula, tapi sebab orang kacau, dia akan jadi teruk. Melatah begitu. Ya. Saya punya melatah, dia tak adalah seteruk yang macam remote control yang sekarang ni. Kau tak? Dia okay, kenapa saya cakap adalah kita yang melata ni, kita tahu orang tu melata buat-buat. Kita tahu orang tu saja je melata untuk nak tarik perhatian. Dit, tak ada orang yang melata 24 jam, Dit. Kalau melata 24 jam tu kan melata tu gila. Betul tak? You lah. Ini aku tengok dapat game melata jadahnya. Aku nak cakap kawan-kawan ni. Yelah. Jadi mungkin dia kata, aku tengok ni melatah ni boleh cari duit ni. Kan? Melatah je lah. Tapi kita yang melatah, kita tahulah benda tu fake lah. Kita melatah. Kita dalam dunia latah. Kita dalam dunia latah. Kita dikelilingi dengan orang-orang yang melatah. Tak cakap, kalau selagi kau tak menyakitkan diri kau, dan kau tak macam contoh Din latah dia pernah sepak duri melekat kat kaki. Kalau korang tengok, tu pasal ada medik kat masa program kita orang. Mana yang koyak muscle. Yalah. Muscle koyak muscle tu, yalah, kita dah berumur-umur macam ni, kau tak ada buat sport, tak ada apa, tak ada stretching, bukan nak buat program sukan. Sekali latah, angkat kaki, muscle koyak, terjun dalam sungai, jatuh betul-betul bucu kat tepi. Uish, bahaya kan. Sebab bukan buat-buat. Kalau dia buat-buat, dia tahu benda tu bahaya. Iyalah. Tapi contoh-contoh yang melatah, katalah macam tadi sungai kan. Katalah nak shooting dekat area tepi sungai, jambatan. Dit, aku pernah nak terjun balcony lah, Dit. You Kau tanya laki aku. Siapa yang terbanyak, Fiz Fairuz kan? Fiz Fairuz pun dah kecut perut lah. Tengah shooting lah. Aku tengah shooting dengan dia. Lepas tu? Aku duduk dekat tepi balcony tu nak tunggu. Dia tu tak macam mana, aku pun tak tahu benda dia buat. Dia pun latah kan? Tak tahu. Oh, dia kaki menyakat. Dia menyakat aku. Bini dia latah Tak tahu. Orang latah tu tak tahu. Aku tak tahu. Sebab aku hidup dalam dunia aku. Jadi dia kacau aku dah lari kat balcony, Dit. Aku dah angkat kaki dia nak terjun ke bawah. Nasib baik dia panggil aku. Aku ikut arahan dia. Laki aku dah macam ni saya.
Dia ni kan dah Dia panggil balik. Panggil. Dia tengah nak ambil video. So kalau macam tu, dia memang abang ni kena ada lah. Abang memang kena ada selalu, kena kawal. Tiba-tiba pap, dia lah kena panggil balik. Kau tak tahu, aku pernah dekat Brunei, aku pernah nak terjun swimming pool. Boleh berenang tak? Tak boleh. Aku boleh dive je. Maksudnya dive tak nak naik? Betul. Aku pernah ambil lesen diving. Okay, bagus. Diving tak payah berenang. Betul kau juga. boleh je bergerak macam tu kan. Lepas tu yang kelakarnya, ingat lagi nak pergi Brunei. Kejadian ni sebenarnya nak pergi Brunei. Kan masa tu orang balik daripada Mekah. Rasa aku balik haji ke balik apa. Nasib baik diorang semua berkopiah. Jadi hati aku ni berkata-kata benda yang baik, Dik. Diorang kacau. Nasib baik aku bagi salam, Dik. Kalau aku maki macam ni, Dik, aku cakap Assalamualaikum. Itu macam tu. Aku dengan Kak Amy Mastura lagi. Kita elok lah tu. Berpadan lah. Itu masa kita orang ada apa benda, masa jamuan raya ke apa benda. Datang pula ada kita pergi tuanku kat situ. Speaker sebelah aku. Elok. Speaker sebelah aku dengan Amy Mastura. Bunyi tiba-tiba humming kat situ kan. Senyap sunyi Tengah ada ucapan kan. Bangun, Dik. Bangun? Kita dua orang bangun, Dik. Assalamualaikum. Tu aku. Betul, Dik. Takut. Kak Amy punya level pun tinggi juga tu. Sama. Aku dengan Kak Amy boleh main high-high kat situ, Dik. Itu yang kita kata, ya Allah, ni bahaya ni. Ni bahaya cakap. Bagi salam. Dekat Brunei nak terjun swimming pool. Dekat sikit. Nak terjun swimming pool, Dik. Apa lagi yang paling bahaya? Kalau boleh share lah. Paling bahaya tu lah, baling pisau, tahan bas. Lepas tu kita orang, apa benda ya aku buat? Sebab benda tu kita tak teringat kan? Tak ingat. Tapi abang senang lah kalau abang nak tanya apa-apa benda, kalau latah dia terus cakap je, kena cakap dia jujur. Dia tak pernah kacau saya. Tak pernah dekat kacau. Dekat rumah tak pernah. Tak pernah pun kecuali ni seorang ni. Dia kalau ibu dia tengah duduk stress masak kan. Masak bahaya, minyak panas. Kan kadang-kadang dia pandai, dia tengok situasi. Dia tahu. Kan. Tiba-tiba kalau dia bangun tidur ke tak tahulah, tiba-tiba kan wujud je dia dekat tepi aku. Ha-hu. Dia punya style lah. Dia style nak tengok ibu dia macam mana. Dia tak latah? Dia tak ada. Dia tak ada. Kalau dia melatah, aku tunjal dia kepala dia. Kuasa macam cantik kan. Buruk. Dia. Kau ingat aku suka, sebenarnya saya meluat. Percaya tak? Saya meluat tengok diri saya. Kalau saya tengok program-program saya yang melatah, saya tengok diri saya meluat, Dik. Tapi apakan daya, rezeki kita kat situ pula, Dik. Betul. Nampak tak? Kadang kan Allah bagi ni, dia tarik ni, dia bagi kau ni. Benda yang aku tak suka lah tu yang dia bagi. Dia tu, aku nak kata apalah, nak kata unik gila. Kan? Benda-benda tu yang, tapi lah macam benda-benda macam tu dia rare. Lepas tu rare, Dik. Itu bukan rare, bukan rare. Itu sakit jiwa, Dik. Betul. Aku sampai jumpa doktor, Dik. Aku cakap saya ni sakit jiwa ke? Ada tak ubat untuk nak hilangkan latah saya? Dah minta kat doktor macam tu pula kan? Dia cakap dia macam ni. Okey, kita sebenarnya melatah ni dalam kategori sakit jiwa, Dik. Dalam orang yang banyak menyimpan. Memanglah hidup aku kan penuh simpanan. Aku kan simpanan misteri. Bang simpan. Selalu orang yang tidak lepas kan. Dia hidup dengan betul, orang yang hidup dalam dunia dia sendiri. Saya tanya, lepas tu saya pun banyak Google, banyak membaca. Sebenarnya bukan orang Melayu je melatah. Yalah. Eskimo pun melatah. Yang duduk sorang-sorang tu. Kau Google lah tempat-tempat yang ais tu. Ada. Cuma tak nampak je. Sebab dia orang tak ada 24 jam live. Betul juga. Sebab kita rasa macam tak logik lah. Asal melatah je orang Melayu. Asal melatah je orang kampung katanya kan. Aku orang kampung lah, orang kampung Pandan. Kau ni yang apa je kan. Nanti orang cakap kita ni pula kan isu pula Ida cakap orang kampung. Tak ada. Saya orang kampung Pandan. Betul. Kan. Saya pun orang kampung juga. Banyak lagi kampung baru, kampung banyak juga. lagi orang kampung kan. Jadi bila saya fikir balik kan, saya marah. Okey, kenapa saya tak suka orang tahu privacy saya sangat tak ada. Sebab bila saya keluar dengan keluarga saya keluar pergi makan, orang latahkan saya jalan, orang latahkan saya dulu. Bila saya tu kan, bila saya sound baru orang tak berani kacau saya.
tengah makan orang kasih latah. Kau tengah jalan, kau ingat aku apa, tak senggol. Suka hati kau kan. Suka hati kau kan. Tu, kan. Nak pergi arcade pun kena masuk duit tu, bayar. Kan, bayar. Tapi jujur, sorry kacau. Jujurnya memang tak selesa dan rasa macam, nak cakap tu macam keras sikit. Tapi sebenarnya kalau kita suka-suka hati kacau ni, dia agak macam kategori biadab sikit. Biadab. Kurang aja. Sebab saya kena cakap itu sebab apa? Kau kena tengok situasi orang itu. Kadang-kadang kita ni manusia, Dit. Kita bukan ada dalam mood yang 24 jam okey. Mungkin time tu aku period ke, aku tengah gaduh dengan lelaki aku ke. You know, kita tak tahu. Dan kau pun tak kenal aku pun. Kau pun tak kenal aku. Dan kau simply boleh jerit aku pada jauh. Kau boleh ni aku. Saya hanya releasekan diri saya. Okey, contoh. Saya tahu saya buat program latah. Time tu saya releasekan diri saya, mind saya tahu saya tengah buat program tu. Lepaskan untuk saya kerja, saya cek rezeki. Okay, contoh. Ataupun dekat tempat syuting. Tempat syuting pun, kalau saya syuting cerita-cerita yang tak ada latah, yang diorang tak kacau saya. Tak ada pun kru teknikal yang kacau saya. Tak ada. Diorang sangat hormat respect saya punya lah. respect. Mungkin selepas saya sound masa live, saya cakap hormati privasi saya, keluarga saya. Sebab bila saya keluar, saya tengah makan dengan keluarga, ada anak saya, ada suami saya tak suka benda tu. Melainkan kerja saya. Yalah, itu jadi kita. Tapi kadang-kadang orang tak faham, nak kena cakap pun nak faham. Orang kita bagus macam juga tu, Dik. Bagus kena cakap. Jangan kata, kadang orang kat luar, orang kata saya sombong, Dik. Orang kat luar yang tak kenal saya, muka, kalau awak tengok saya punya YouTube pun, saya memang muka mengkut ni. Mengkut. Aku muka yang susah nak senyum. Saya memang, bila aku duduk dengan dunia aku, kalau kau nak tengok real life saya punya diri, tengoklah saya punya tu. Itulah dia. Kau pergilah kat Idaman World tu, kau tengoklah. Itulah aku. Muka aku, kalau berjalan, mengkut aku. Kadang-kadang suami saya tegur. Muka tu janganlah sangat. Itu memang tu saya. Dekat YouTube YouTube channel lah. Apa nama YouTube channel tu? Ida Moen World. Kau tengok secara reality ni kat situ. Muka saya memang macam tu. Bila orang kat luar, orang cakap, Kak Ida dekat dalam TV nampak apa happy go lucky je ni. Tapi kat luar nampak muka bengis, sombong. Ada ke orang 24 jam happy go lucky tu? Kan aku okay, jadi artis ni bila kau 24 jam senyum, orang cakap kau perasan. Orang kenal kau. Macam kerang busuk dah. Ya. Awak pernah tak? Saya pernah tau. Saya jumpa budak-budak lah. Kalau kau tak kenal aku tak apa. Kau jangan cakap depan-depan. Siapa tak kenal lah. Siapa aku pantang orang aku je tu, Dik. Kalau macam tu jadi je, suruh abang cucuk terus. Tampal latah. Saya sound. Sound terus. Saya cakap, dia tanya saya siapa? Saya Siti Nurhaliza, saya cakap. Lepas tu saya cakap, asal rumah tak ada TV Miskin kau ni. Saya tahap macam tu. Saya jangan buat. Kalau orang biadab dengan saya boleh 10 kali biadab. Saya ni orang yang dengan budak-budak pun saya boleh hormat tau. Tapi kalau kau biadab dengan aku, aku akan jadi biadab. Semua orang macam tu lagi. Yalah, kita kadang kenalah ajar sikit. Kan? Cikgu pun macam-macam cara ajar. Ada cara lembut, ada cara ni kan. Tapi cikgu tak ajar kita biadab. Betul. Cikgu memang zaman-zaman dulu lagi lah. Kena rotan je semua kan. Bapak saya hadiahkan rotan kat cikgu. Ya abah, bagi rotan kat cikgu. Tapi bila cikgu rotan masa tu tak latah kan? Tak latah lagi time tu. 16 tahun. Oh. Dah latah ni. Itulah. Wih, zaman sekolah lagi teruk lah. Itulah yang aku pening tu. Aku pun pelik lah. Memang kawan-kawan suka lah. Kalau tak datang sekolah mesti sunyi. Mungkin tak lah. Saya tak. Masa sekolah saya tak ada kawan. Saya tak kawan. Saya macam tomboy. Saya buruk ni. Saya dengan hitam aku main netball. Rambut pendek. Macam jantan. Aku macam jantan juga. Orang ingat aku ada girlfriend. Masa tu kan. Jadi bila kau dah jadi penyanyi, itu yang bestnya. Cuma saya je sedih bila kita sekolah. Bila saya jadi artis, kawan-kawan saya hilang. Kawan-kawan sekolah. Dia tak nak kawan dengan saya, Dik.
Oh ya? Kita engkau artis. Kita orang biasa. Saya cari kawan-kawan saya tau. Saya rindu kawan-kawan saya. Lepas tu diorang macam, lain lah ni ke Aida. Diorang panggil saya Aida. Siti atau Aida. Nama saya kan Siti Haida. Bapak aku gila ni, Jeffrey Dane. Siti Haida tu. Semua anak-anak dia semua nama lagu. Okay, kita cerita sikit masuk bab yang bariatrik tu. Ini pun penting juga. Sebab ada orang cakap, ada orang buat sebab faktor ni lah kesihatan. Betul-betul kena buat. Ataupun satu lagi sebab susah lah, shortcut je babe, nak kurus tak susah daya buat je. So macam mungkin ramai yang tak tahu, Cik Da pun pernah bercerita juga pasal benda ni banyak kali. Dan saya pun dah panggil doktor tu juga lah. Kita sembang kat sini. Dr. G dah sembang, best gila dengan dia. So mungkin Cik Da boleh cerita sikit kenapa start buat bariatrik ni? Sebab dia bukan satu keputusan yang mudah tau. Betul. Memang ambil masa yang lama. Memang sebelum tu bertanya-tanya juga. Sebab kita penakut. Bila melibatkan ada operation lah, apa benda kan, kita tak tahu situasi. Dah lah ayat pertama tanya doktor masa tu, doktor mati tak? First aku tanya doktor tu, takut. Yelah kau nak potong, kau tak tahu apa benda kan. Explain. Tapi sebenarnya kenapa saya buat, sebab saya ada penyakit 3 serangkai punca dia. Kan saya cakap saya pernah stroke. Umur saya 27 tahun saya stroke dik. Saya mild stroke. Saya pernah jatuh ni, mata macam ni jatuh. Saya punya sebelah sini mengembang. Dia macam bad palsy. Dia jadi dalam 1 minggu tu kadang 2-3 kali. Itu adalah simptom-simptom awal yang sebelum saya mild stroke tu. Sebelah badan saya tak boleh bergerak. Dari sini pinggang ke bawah tak boleh. Macam batu. Sebab dia ada sebab high blood. Okay. Saya makan ubat umur saya 27 tahun. Nak katakan memang gen macam itulah. Arwah abah saya ada penyakit tu. 3 serangkai tu. Kau tak boleh lari lah. Sebab lelaki yang belah set bapak. Jadi saya ada darah tinggi, kencing manis dan kolesterol. Semua tinggi. Paling tinggi 240 dik. Darah tinggi. Bawah 115. Kencing manis saya 18.8. Saya punya kolesterol 22. Teruk kan? Jadi saya masuk hospital banyak kali. Keluar masuk hospital. Setiap kali lepas habis syuting, saya buat opocut, saya masuk hospital. Darah saya naik. Saya punya sign, saya tak ada sign yang kalau saya kena darah tinggi tu, saya boleh jalan-jalan, boleh lepak-lepak, boleh gelak-gelak. Saya tak ada pening-pening, tak ada. Oh ya? Yes. Oh tu yang bahaya. Itu yang bahaya. Itu yang doktor cakap. Takut. Kalau lagi sekali, ni cakap, kalau lagi, sebab saya dah banyak kali masuk. Doktor kata kalau lagi sekali you kena, sama ada you memang you coma, collapse, ataupun you stroke atau you gone. Doktor yang saya masuk ni. Itu yang membuatkan saya bincang dengan suami saya kan. Suami saya cakap, dia izinkan buat sebab penyakit saya. Penyakit, dan saya pun tak tahu yang saya ada early stage cancer pancreas. Saya tak tahu. Punca saya buat ni saya dapat tahu dengan Dr. G. Bila dia operate masa buat result darah, dapat result darah tu. Sebab mula tak lepas. Sebab saya punya berat dengan ketinggian saya, BMI saya tak lepas. Sebab dia obes tahap 1, obes biasa. Yang doktor kata boleh jaga pemakanan, exercise sikit, macam tu boleh ni kan. Rupanya potong perut ni bukan simply orang boleh buat. Kalau you tak ada penyakit kronik, you tak obes, you tak ada benda yang BMI you tak lepas, you tak boleh buat. Jadi saya ni dalam faktor-faktor yang, sebab saya ada penyakit 3 serangkai. Bila saya cakap dengan doktor, betul ke you ada penyakit? Ya doktor, saya tunjuk. Masa tu saya video call dengan Dr. G. Sebab dia dekat Penang kan. Saya dikenalkan dengan Faris Adnan tu. Jadi saya cakap, okay, saya tunjuk, betul ke you sakit? Ya doktor. Tengok ubat? Nak tengok ubat. Takut kita menipu kan. Saya tunjuk ubat. Ni ubat saya, ni ubat darah tinggi, ni ubat kencing manis. Wah, dia pun macam okay, berapa mg semua. Okay, tak apa. Kalau macam tu saya nak tengok result darah you dulu. So buat test mulu. Buat test fully blood test. Saya buatlah. Itu yang dapat detect tu. Mana yang kau tahu tiba-tiba kau ada. Sebenarnya okay, Ida, puan, you memang ada penyakit ni, tapi you ada bonus. Penyakit mana? Apa dia? Early stage cancer pancreas. Aku pun tak tahu apa benda pancreas tu. Google did. Yalah. Kan? Jadi I'm so lucky lah. Dapat tahu awal. Kalau tidak benda tu dah stage yang keberapa kan. Alhamdulillah. So proses tu okay? Proses tu sangat senang. Alhamdulillah. Pergi sana 3 hari je dik. Ipoh? Di Island Hospital Penang. Di Penang. Rupanya dia tebuk je.
Tebuk 4 tebukan. Masa tu berat saya 83 dik. Saya rasa masa aku dah macam bonsai bergerak dik. Dan berat you. Aku cakap dengan aku pula, aku imagine bonsai tu bergerak. Berat dik. Kau bayangkan 83 dik. Tak pernah. Saya pernah cakap dengan suami saya, sayang, kalau badan I gemuk, obes teruk you pijak I tau, you tendang tulang belakang I. Sampai cakap itu tau. Kita takut tau, sebab kita kerja macam ni. Kita berlakon, kita penyanyi. Orang panggil saya masuk bertanding macam-macam. Saya kata selagi saya badan tak, kita bila jadi penyanyi ni, kita ada satu karisma, aura yang lain. Kita kena steady, kita kena ada confident level yang tinggi dengan body kita. Saya pun bagi alasan, kalau body saya tak kecil, saya tak nak masuk pertandingan. Macam bertanding pula orang panggil kedit time tu. Jadi bila saya kata saya buat keputusan tu, dia dengar Dr. G cakap, kita punya chances untuk sihat tu, untuk ni kembali, hormon kita kembali okey balik, untuk dapat baby kan. Sebab yelah kita bila dah berusia ni, untuk dapat baby susah sikit, risiko lagi satu dengan penyakit ni kan. Tapi kalau ada rezeki adalah kan. Lagipun dah nak tua dah dik aku sekarang kan. Bukan tua, senior. Dah senior dah 46 tahun kan. Jadi fikir balik, okey lah kita proceed lah buat kan. Alhamdulillah tak perlu makan ubat dik. Semua dah yang normal. Ubat-ubat 3 serangkai tak semua Tak ada. Allahuakbar. Yang Alhamdulillah. kanser pankreas semua hilang. Dia semua normal, bacaan normal. Saya dah tak perlu makan ubat. Kau bayangkan umur 27 tahun dik. Last sekarang umur 46. Masa buat umur 45 tahun. Kau bayangkan berapa lama aku makan ubat? Wih, almost 20 tahun tu. 19 tahun makan ubat. Tak payah dah Tak payah. Habis semua Semua normal. Kencing manis sekarang dah bacaan 4.5. Dah rendah pula. 4.5. Kira normal lah tu. Normal. Dulu 12, 18. Tapi jangan pula bila kau macam ni, kau kena jaga tibai makan. Pula. Kena jaga lah. Memang doktor cakap lepas 2 tahun kalau you tak jaga, you akan gemuk balik. You boleh obes balik. You boleh ada penyakit you balik. Yang you dah buat berapa tahun? Setahun lebih. Tapi memang 365 Yes. Alhamdulillah. Itu setahun 360 degrees. Maksudnya berubah terus. Ya, berubah. So daripada 80 lebih sekarang jadi berapa? 49. 49 dia pergi 49, 50, 51. Dekat 30 kilo tu. Berapa lama ambil masa? Setahun. Dia doktor cakap sikit lah. Cik dah punya penurunan tu sangat cantik dan sihat. Dia bukan turun mendadak. Betul. Yang apa ni. Tapi kena jaga, masih jaga makan, masih exercise. Tak dah, ada rasa beza macam contoh dulu kau tengok kek. Rasa tak nak fikir dah, beli terus makan. Sekarang tengok kek macam kek tapi macam tak ada selera sangat. Yes. Permulaan masa buat tu craving tu ada. Tapi nafsu yang beria tu tak ada sangat. Mula-mula. Tapi ni lepas tahun ni memang kau macam nak makan je manis tu. Itu je yang kau boleh makan sebenarnya. Sebab saya tak boleh makan nasi. Okey, nak tanya juga kepada semua penonton kan, mungkin atau pendengar, dia orang mungkin tak familiar. Bariatric ni kau boleh tengok dekat Edit My Way, kita dah borak dengan Dr. G sendiri cerita sebab daripada perut kita tu hanya tinggal dalam 20%. Sebab yang 80% tu kita dah buang. So ada pro and cons, tapi lebih kepada pro lah sebab kita nak membuang yang tak elok. Tapi part yang dia buang tu ialah kita punya rasa craving nak makan tu. Tu nak tanya juga orang yang dah buat bariatric macam Ida ni dah setahun lebih. You makan banyak macam mana dan orang kata tak boleh makan nasi terus, minum air dululah, macam-macam lah. So you yang lalui mungkin you boleh share sedikit. Okay, kalau pengalaman Cik Da, pengalaman I, dia depends pada body masing-masing. Lain kan? Lain, dia tak sama. Macam Cik Da, ada orang, kita tanya dalam grup kan, kita tanya, ada orang lepas 6 bulan dia boleh makan nasi. Boleh makan nasi, tapi slowly makan sikit, dia tak muntah. Cik Da dah setahun makan nasi keluar balik. Muntah tak boleh makan langsung. Bubur? Boleh makan, tapi dia keluar lah. Keluar tu berapa lama selepas makan? Tak sampai 5 minit. Keluar. Dia nak keluar. Tapi tak rasa kenyang. Dia okey macam ni. Bila kita makan, okey kita lapar kan. Kita makan katalah you makan 1 sudu. Orang lain boleh makan 2 sudu. Lepas tu dia relax, boleh kan. Macam saya makan sesudu, dia duduk kat sini dah. Faham? Dia dah tak, dia lain. Ada macam Cik Da sekarang
Orang doktor cakap yang jaga pemakanan kita, orang tu cakap tak perlu dah minum susu. Oh, susu khas itu lah. Susu khas tu. Tapi saya minum sampai sekarang. Nak bagi kenyang tu. Nak bagi kenyang sebab saya tak boleh makan. Kadang-kadang saya dah paksa juga sebab teringin. Kita perut Melayu nak nasi Dit. Tengok kuih, kalau aku tengok dengan pulut inti, dengan kuih kari pap semua. Pulut I boleh makan Dit. Oh, pulut boleh pula. Pulut tak muntah. Oh, pelik. Nasi beras tu tak boleh. Nasi biasa. Tapi pulut pun makan. Katalah kau makan sushi kan. Dapatlah makan 2 ketul. Oh. Makan. Okay, relax. Katalah makan 2 ketul tu. Relax jap. Kejap lagi kau dah keluar boleh. Keluar juga. Keluar lah. Tapi keluar kat sini lah. Tapi lambat lah. Sempat lah rasa kesedapan sushi tu. Cepat lah. Maknanya kalau abang kena buat bakul je lah mana-mana. Saya sentiasa plastik. Plastik sentiasa ada 24 jam. Faham. Memang akan bawa. Minum tak ada masalah. Minum pun sama. Lepas makan kau kena tunggu setengah jam atau 1 jam, lepas tu baru boleh minum. Bukan minum dulu baru makan dia macam ni. Kalau kata dia pilih, either you nak minum dulu ke you nak makan dulu. Faham. Kalau you minum, lepas memang you tak boleh, you kena tunggu 1 jam lepas tu you boleh makan. You percaya tak hari ni baru saya first time minum air macam ni? Serius lah. Rasa berdosa pula. Bukan, tak perlu dosa. Sebab saya bila kita buang betul-betul sugar, saya shaking. Saya jadi hypo. Betul. Jadi hypo. Saya pernah pengsan Dit. You selepas bariatrik tu? Puasa. Masa bulan puasa. Rupanya saya tak boleh puasa dulu. Kau kena tunggu selepas setahun, ataupun kalau kau kuat 6 bulan. 6 bulan selepas ataupun setahun selepas. Saya hari ke-17 kita puasa. Pengsan Dit kat rumah Dit. Ni pergi terawih. Ni pergi berbuka kat luar. Aku kat rumah Dit. Pengsan seorang-seorang? Ya. Saya bet ada British short hair tu. Dia orang yang hidupkan aku pula. Jilat aku Dik. Merangkak aku nak pergi ambil telefon. Pengsan. Yelah, baru kita nak tahu apa penangan dia kan. Sebab tak boleh makan. Bukan tak boleh makan, nanti orang takut pula. Yelah. Dia macam ni. Saya cerita benda, orang kata Ida Moy nak cerita yang indah-indah je, dia tak cerita pun ni. Bukan. Saya boleh bekerja masa saya buat lepas operate tu, hari ke-10 saya dah kerja dah. Dia kalau lepas potong tu 3 hari dah keluar pada. Dah keluar dah. Dah boleh jalan dah. Dah boleh apa benda semua. Bukanlah macam beranak tu kan. Tak ada sebab dia buat tebuk je. Tebuk. Jadi 10 hari, tak sampai 10 hari, saya dah pergi buat MC. Dah buat tu. Boleh je kerja macam biasa. Cuma pemakanan tu memang nak habiskan ni. Ni kata contoh susu kan, 5 jam. Sikit. Memang itu. Tapi kalau you minum ni, nasi memang tak makan lah. Tak. Yang masa 2 minggu pertama tu, memang kau susu macam kau jadi baby. Apa yang baby makan, itulah yang kau kena makan. Faham. Kau semua kena blend apa benda kan. Tapi percayalah cakap, telur tu penyelamat you. Protein kan. Telur tu sebab dia healkan dalam cepat. Lepas tu sebab Cik Dan ni penakut. Cik Dan ni sangat ikut je. Bila pakai yang jaga pemakanan ni ajar, itulah yang saya makan. Yalah, baguslah ikut. Saya sangat ikut. Sebab dia kata 6 bulan pertama ni adalah gold mine, dia cakap. Kalau you tak ikut, susah lah. Kalau dia static macam tu, you jangan bising lah. Yalah, faham. Tu saya ikut lah. Jadi saya makanlah protein dulu, ayam dulu, semua timbang-timbang ni. Yang tukang sedia itu Chef. Sip, baik. Banyak ilmu. Jadi kalau korang nak tahu ilmu, boleh. Asal abang dah boleh buat lah. Recipe for bariatric patient. Tapi lama-lama kan dia tapi mula-mula hampir depressed lagi. Ya, mula-mula. Mula-mula rasa geram tak dia nak. Rupanya bukan kita seorang. Semua yang buat ni mengalaminya. Cuma sebenarnya, ni saya bagi tips. Memang kita akan rasa, sebab kita tak faham apa body kita nak. Kita tak faham kau nak makan apa sebenarnya. Rupanya kita kena explore makanan. Selepas kita dah habis fasa ke 3-4 tu, kita dah boleh makan apa saja. Rupanya you kena explore, you makan je apa saja you nak. Test dengan plastik. Dengan plastik kat sebelah. Jangan dengan plastik kat sebelah. Yes. Sebab you akan rasa ni muntah tak? Itu yang saya tahu. Dulu tak boleh minum kopi Dit. Sekarang aku boleh minum kopi. Cuma macam tadi, you nak kopi ke? Sebenarnya I boleh minum kopi, tapi I tak nak kopi tu. Sebab dulu I memang tak minum kopi. Jadi I nak elakkan benda tu, I tak nak kopi. Rupanya I boleh minum kopi. Yang kononnya aku tak boleh makan pulut, aku boleh makan pulut. Dia terbalik.
Apa Kena yang test lah. Gitu. Jadi benda-benda macam tu, you kena test semua makanan kat keliling you. Macam contoh, saya boleh habis, nasi kau tak boleh habis satu sudu, walaupun setengah sudu suku pun tak boleh habis. Sudu kecil je lah. Sudu kecil kau tak boleh ni. Cuba kau bagi aku cinnamon roll. Habis satu ketul dik. Sikit Tidak, sekali jalan. I boleh makan sekali jalan. Cinnamon roll satu tu habis pula selepas setahun. So kita tahulah macam mana game dia dengan badan kita. Nanti kita tahu. Sebenarnya kita yang buat, kita yang tahu body kita boleh terima tu atau tidak. Rupanya nanti sampai satu tahap, bila you makan nasi, lagi you kurus. Lagi you banyak makan nasi, lagi you kurus. Sebab dia nak proses karbo tu. Sebab you dah tolak manis. Yelah, betul. Macam mana dia nak proses, dia nak burn apa? Yelah. Kalau tak ada benda kat dalam badan dia. Perut pun dah 80% dah gone. Betul, faham. So pendek ceritanya, kita buat ni, first kita kena tahu kenapa kita nak buat. Lepas tu tak semua orang pun boleh buat. Jangan pandai-pandai, dapatkan khidmat nasihat yang betul. And then kalau buat macam contoh Cik Da ni memang dah terbaik, dan dia pun, saya pun terkejut, 19 tahun you makan ubat. Rezeki Allah bagi memang. Alhamdulillah dik, saya bersyukur sangat dapat jumpa Dr. G. Saya apa pun saya berterima kasih dengan Faris Adnan. Dia lah orang pertama yang memperkenalkan saya, dia yang bagi support kat saya dengan suami saya, dia yang bagi semangat, dia kata, Kak, buat. Sebab saya penakut aku ni kena injek jarum pun aku macam tu, belum cerita latah lagi masa injek tu. Aku penakut je. Itulah kes dia. Jadi bila buat tu, bila penyakit kau hilang, ya Allah, kau macam dapat nyawa baru dik. Macam dapat hidup baru. Betul. So sekarang dari segi rasa fitness, rasa apa ke, tak berbeza. Kau rasa kau macam nak dara. Hormon you stable balik. Lepas tu you punya mood baik. Mood kau yang kuat-kuat marah tu, dia yalah. Dia lain, dia sangat lain. Faham. Jadi kalau korang ada rezeki, kalau rasa you perlu buat benda tu, buatlah cik. Memang tak ada tapi dapat nasihat doktor lah. Okay, Cik Da, rasanya kita dah bersembang banyak. Mungkin sebelum kita berakhir, adalah sedikit sepatah dua kata ke kepada kita punya listener dan juga kepada you punya follower, yang mana rasanya tak ada kot yang menghentam-hentam apa banyak-banyak. Cumanya kepada siapa yang masih lagi berpaksikan kepada suka judge orang dalam dunia sekarang ni, semua dekat ujung jari. Dan kita bagi sedikit nasihat, sebab Cik Da pun daripada zaman belum ada kan Instagram, TikTok ni, sampai sekarang kita ada. So mungkinlah sedikit kata-kata nasihat kepada semua kan. Okay, untuk penonton, I did it my way ni. Okay, apa yang Cik Da boleh bagi nasihat kat sini, kita ni sebagai manusia lah, kita kena jujur dengan diri kita. Jujur dengan diri kita. Kita kena percaya dengan apa yang kita buat. Dan kita kena ada trust issue yang tinggi pada diri kita sendiri. Kena sentiasa positif pun kena dikelilingi, berkawan pun dengan orang-orang yang positif. Kalau kita berkawan dengan orang keliling kita, orang yang positif, kita akan jadi positif. Kalau kita kawan dengan orang yang negatif, kita pun akan jadi dengan dia. Jadi kita yang memilih, kita yang menentukan kehidupan kita. Itu je lah. Baik. Thank you so much Cik Da, kerana open banyak sebenarnya cerita yang kita. Dan sekali lagi kepada korang semua listener dan juga kita punya penonton, janganlah ada komen-komen negatif. Contohnya, patutnya kita ni kalau dah ada cerita-cerita zaman dulu, tak payahlah kita nak buka aib. Ada yang berkata begitu. Tapi daripada awal saya dah cakap, ini bukan kita cerita nak open aib. Kita bercerita saja dengan pengalaman yang lepas. Ada limit-limit untuk kita cerita. Dan nawaitu kita ialah untuk bagi positif dan untuk share. Yang mana baik, kurang gunalah. Yang baik kan? jadikan panduan. Yang tak baik tu kita jadikan apa? Sempadan. Kita elakkan. Baik, thank you so much sekali lagi Cik Da. Sama-sama. Kami di Adit My Way juga mendoakan semoga Cik Da akan terus fly, terus berjaya, diperluaskan rezeki bersama dengan chef, suami, PA, manager dan anak tercinta, keluarga. InsyaAllah. Dan bagus, teruskan memaafkan orang. Banyak sebenarnya yang kita kutip ni daripada Cik Da, walaupun kita cerita santai, sedih gelak ni.
banyak point. Pasal maafkan orang, pasal rapatkan silaturahim, pasal kita di titik gelap, macam-macam je kongsi. Dalam cara tak sedar banyak kita share. Dan hari ni lagi ada satu info baru juga yang saya dapat. Orang yang latah ni sebenarnya tak suka korang nak melatah-latahkan dia. Tak suka. Dia kategori biadab. Jadi kalau boleh kita adalah limit dan respect kita sesama manusia. Betul. Jangan komen patik je ikut suka. Gitulah cerita dia. Okay, so insyaAllah kepada anda semua, thank you so much kepada yang follow, like, share dan juga subscribe. So kita jumpa lagi dalam episod yang lain. I did it my way. Sempoi.